Gergasi dengan ikan emas yang pandai berkata-kata. Di puncak Gunung Bayu, tinggallah seorang gergasi bernama Kanda. Dia sangat besar, kakinya sebesar pohon pinus, tetapi hatinya kecil dan kesepian. Dia berharap dapat mencari seorang teman sejati. Suatu hari, Kanda terdengar bunyi percikan halus di tepi anak sungai. Dia menjenguk dan ternampak seekor ikan emas yang bersinar, berenang sendirian. "Ah, kamu boleh jadi teman saya," kata Kanda gembira. Kanda mengambil seri dengan tangannya yang besar dan memasukkannya ke dalam sebuah tempayan besar. Walaupun dia cuba berhati-hati, pergerakannya tetap kasar. Tempayan itu bergoncang kuat. Tiba-tiba, satu suara halus, tetapi tegas, kedengaran. "Tolong, gergasi Kanda, kamu perlu lebih lembut." Kanda terkejut sehingga dia hampir menjatuhkan tempayan itu. "Kamu boleh bercakap?" tanya Kanda, terlopong. "Ya," jawab Sri. "Jika kamu ingin menjadi teman saya, kamu mesti belajar menjadi lembut. Pergerakan kamu terlalu bising dan kasar." Kanda cuba menjadi lembut. Dia cuba duduk diam, tidak bergerak. Dia bimbang jika dia menghela nafas pun akan mengganggu Sri. Dia kekal pegun sepanjang hari seperti patung. Sri ketawa kecil. "Lembut bukan bermakna diam, Kanda. Lembut bermakna berhati-hati dan mendengar. Gunakan tangan besar kamu untuk melakukan perkara kecil dengan perlahan." Kanda mengangguk. Dia menggunakan jari kelingkingnya yang sebesar pisang untuk menabur makanan ikan dengan sangat perlahan. Dia memanggil Sri dengan suara rendah, bercerita tentang awan dan pokok. Mereka berdua menjadi kawan baik. Kanda belajar bahawa kekuatannya yang besar sebenarnya boleh menjadi kebaikan, asalkan dia menggunakannya dengan kelembutan dan perhatian yang teliti. Gergasi Kanda akhirnya mendapati apa yang dia cari. Ingatlah, kawan-kawan, kelembutan adalah kekuatan yang sebenar. Ia menunjukkan bahawa kita mengambil berat tentang yang kecil dan mendengar permintaan mereka.